Testing 1 2 3 3 2 1. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now ya bedabdu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Aku buat video ni awal Kita ada lagi beberapa hari sebelum nak masuk tahun 2026. So, aku nak cerita sikit apa yang akan jadi kepada diri aku yang follow aku sebagai korang punya pengetahuan lah. Ini bukan drama ke nak minta simpati ke. Yes, ini adalah video aku yang terakhir untuk 2025. Biasalah tu kan, asal hujung tahun je video terakhir. Lepas tu clickbait. Tapi sebagaimana yang korang tengok dekat belakang ni pun lain kan. Aku punya pingat-pingat, aku punya medal-medal, aku punya rak ni pun semua aku dah buka. Yes, aku akan memulakan kehidupan yang baru. Aku akan berpindah. Sekarang ni, untuk pengetahuan korang, yang rumah yang aku pernah buat konten tu, juta-juta tu, so rumah tu dekat Semenyih. Aku akan berpindah ke Kuala Lumpur. Sebagaimana yang aku pernah buat live dekat TikTok, korang pun tengok rumah aku masih dalam proses apa semua tu. So, insyaAllah, pada tanggal 26 hari bulan Disember adalah tarikh di mana lori tu available untuk nak angkut barang aku, bawa semua pergi rumah yang baru dekat area KL lah. Mungkin ada orang tanya pula, kenapa nak pindah KL? Baru je 2 tahun duduk dekat Semenyih ni. Sebab keperluan anak aku yang autism especially lah. Sebab dia dah nak masuk 7 tahun. Jadi dekat Semenyih ni tak ada sekolah yang boleh support dia punya pembelajaran sebab dia ada autism. Kebetulan pula dengan izin Allah, yang tu aku paling best sangat tu, aku bersyukur. 2 tahun aku nak cari rumah dekat KL sebab perancangan ni memang daripada awal lah. Aku nak kena tinggal KL juga bila dia dah nak masuk 7 tahun. 20 rumah aku pergi buat viewing dan kena pada waktunya rumah tu aku jumpa dekat satu area ni, dan kebetulan pula memang ada sekolah yang boleh support untuk umur 7 tahun ni, baru nak siap juga, dan boleh anak aku tu memerlukan sesi persekolahan darjah 1 7 tahun tu dekat sekolah tu. Tambah lagi pula dengan distance yang sangat-sangat dekat, memudahkan untuk aku dan wife aku nak pergi ulang-alik menghantar di setiap hari. Alhamdulillah, orang kata memang rezeki tu Allah bagi di waktu yang tepat, dekat area yang tepat, dengan masa yang tepat, semualah memang perancangan Allah kan, perancangan yang terbaik. Jadi inilah video terakhir aku dengan pakai backgroundnya ni yang dah hilang semua medal apa semua ni lah. Mungkin aku boleh ulas sikit berkenaan dengan siapa yang follow Kumar Family punya YouTube. Baru-baru ni diorang ada cakap diorang dah tak nak buat YouTube sepenuh masa disebabkan pendapatan YouTube ni yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, dan diorang pula ada komitmen setiap bulan dan sebagainya. Diorang pula duduk kat US. Aku akui sebab aku jadi YouTuber ni bermula sebenarnya akaun aku daripada 2014. So dah masuk 2026, sebenarnya dah 10 tahun lah aku buat YouTube ni, dan sampai sekarang pun aku buat YouTube. Dan hanyalah pada 2019, lepas 5 tahun baru aku dapat income YouTube. Lepas aku konsisten, lepas dah ada view, lepas orang pun dah kenal aku. Jadi memang YouTube ni menjadi sebahagian daripada punca rezeki yang Allah bagi dekat aku lah. Tapi kalau nak diikutkan main income aku, sebenarnya aku sebagai fitness trainer lah. Aku buat kelas, lepas tu aku terima jemputan bagi talk dan sebagainya. So banyak sebenarnya income aku datang daripada sudut fitness berbanding dengan YouTube. YouTube pernah je aku buat sampai income 10,000 sebulan, pernah je. Paling tinggi pun dalam 12,000 kot. Tapi yes, kau kena konsisten, kau kena make sure view banyak, kena selari dengan isu semasa. Sebab kalau macam nak compare, mungkin ada orang cakap lah, Mr. Beast lah, berbenda lah, isap apa semua tu kan. Dorang punya level is lain. Okay, mainly dorang ni bujang ke yang tak berkahwin, mungkin muda lagi. Jadi dorang ada production yang besar, yang proper, ada kru dorang dan sebagainya. Macam aku ni semua sendiri, macam Kumar tu pun semua sendiri. Kamilah yang shoot,
kamilah yang edit, kamilah yang nak buat idea. Dan niche kami pun berbeza. Macam Kumar tu lebih kepada nak promote Malaysia, makanan. Macam aku ni lebih kepada pasal tentera, pasal isu-isu semasa, pasal lifestyle aku, pasal fitness. Jadi tak semua orang suka apa yang aku buat, tak juga semua orang suka apa yang Kumar tu buat. Tak semua sebenarnya juga orang suka apa yang Mr. Beast lah, Isa Aisab tu buat dan sebagainya. Tapi insya-Allah lah memang ada lah sebenarnya follower kami yang masih menonton, yang masih subscribe. Terima kasih lah 560,000 setengah juta kan. Tapi aku boleh kata yang bilangan subscriber tu bukan kunci segala-galanya untuk engkau nak ensure kau dapat income yang banyak kalau nak dapat daripada YouTube saja. Mungkin tu something yang korang boleh belajar lah. Kalau korang ni nanti nak nak jadi content creator dan sebagainya, boleh je sebenarnya korang semua nak jadi content creator. Tapi sorry aku tak anggap diri aku sebagai influencer tau. Aku tak suka pengaruh orang pun kan. Aku bukannya ahli politik. Tapi aku ni lebih ke arah buat video, nak educate orang, nak bagi penjelasan, nak share, benda-benda macam tu je. Tapi kalau korang terinfluence dengan aku, make sure korang terinfluence benda-benda baik je lah. Janganlah benda-benda buruk. Mungkin ada kekilafan aku tu korang pergi follow pula. Jadi kalau tengok aku punya rumah ni memang sekarang bersepah. Tadi pun orang dah buka aircon, dah buka TV, dah buka apa semualah, peralatan-peralatan yang perlu dipindahkan dulu. Sebab aku ni pun nak pindah ni ambil masa lebih kurang 3 hari tau. Nak buka, nak basuh, nak ni, nak kemas, nak settle down apa semua. So mohon korang semua doakanlah aku supaya semuanya berjalan lancar. Sebab aku memang serabut, bini aku serabut sampai sakit-sakit pasal nak pindah rumah. Sebab pindah rumah ni bukan benda yang senang. Mungkin korang nampak macam wow, wow, jadi YouTuber beli rumah sampai 2 apa semua. Ini bukan pilihan aku. Aku follow the flow. Aku hanya merancang saja. Dan bukannya beli rumah baru ni sebagai nak flex ke, nak kaya ke, tak ada pun. Ini pun sebab keperluan anak sahaja. Tapi itulah macam aku cakap tadi, doakan supaya semuanya dipermudahkan untuk aku, supaya Allah banyakkan lagi rezeki aku nanti. Sebab banyak je planning yang besar sebenarnya menjelang nak masuk orang kata 2026 ni. Dan insyaAllah korang juga, aku doakan korang siapa-siapa yang ambil SPM dapat result yang bagus, yang study dapat CGPA yang gempak, yang siapa yang nak masuk askar ke, yang nak bekerja ke, apa je yang korang nak buat, semoga mendapat keberkatan, dipermudahkan dan Allah kurniakan rezeki yang melambat-lambat. Janji kita jaga hubungan kita dengan Allah, kita cari ilmu dan kita buatlah sedaya yang mungkin berdasarkan ilmu yang kita ada dan istiqamah. Alright, so itu je lah aku nak sembang-sembang. Walaupun 2 tahun kan, tapi still lah banyak kan. Kau tengok aku dah decorate cantik-cantik apa semua kan. Tiba-tiba Allah punya perancangan aku nak kena pindah. So aku ikut saja dia punya flow tu lah. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah kita jumpalah nanti bila-bila yang aku dah ready untuk nak come out dengan konten-konten yang baru, yang fresh, yang mungkin lagi dekat dengan korang. Dan bersedialah dengan background yang baru, insyaAllah. Ni pun aku pecah kepala ni nak decorate, nak dapatkan impact apa semua kan. Itulah, nanti korang tunggulah aku punya video YouTube yang baru. Jangan lupa follow aku juga dekat TikTok, follow aku juga dekat IG, follow aku juga dekat Facebook. Alright, semoga dimurahkan rezeki, dipermudah urusan lagi sekali. Assalamualaikum, bye bye guys. Selamat tahun baru see ya. Habis dah. Malah nak edit